Hai dah, Assalamualaikum. Saya Nisa. Saya daripada 4 STEM 1. Jadi hari ni saya akan membuat sandwich special. Jadi untuk bahan-bahan dia, kita ada Okay, so first kita ambil sekeping roti. Kemudian kita ambil seulas salad, daun salad. Kita letakkan atas roti ini. Dan kita letakkan ayam yang diperap dan yang telah siap dibakar. Untuk perapan ayam, anda boleh mengikut aktiviti dan menggunakan bahan kesukaan anda, ataupun anda boleh mengikut resepi yang telah sedia ada pada media sosial. Setelah siap diletakkan, kita akan beralih kepada telur hancur kita. Kita akan letakkan 3 sos perasa kita. Yang pertama ialah mayonis. Dan yang kedua ialah Thousand Island. Dan yang ketiga ialah sos cili. Sos perasa ini boleh diletakkan mengikut kuantiti yang anda suka. Seterusnya, kita akan kacau semua bahan yang telah kita letakkan tadi. Beralih kepada roti kita tadi, kita akan letakkan sos Thousand Island sedikit untuk tidak membuatkan ayam berasa kering. Lepas itu kita letakkan seulas daun salad dan telur hancur yang telah kita kacau dengan sos perasa tadi. Dan sandwich kita sudah pun hampir siap dan akan menjadi seperti ini. Untuk sentuhan terakhir, saya akan susunkan sedikit timun yang telah dipotong sebentar tadi. Akhir sekali, kita akan tutupkan sandwich kita dengan sekeping roti. Sandwich kita akan siap dalam masa 3, 2, 1. Tada! Jadi itulah hasil dia. Okey, setakat itu sajalah video saya pada hari ini. Selamat mencuba. Bye! Every day, every day, every day.